Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Cikgu Kai. Hari ini kita akan belajar tolak masa tahun 3. Jom subscribe channel Cikgu Kai. Soalan pertama, 40 saat tolak 15 saat. Sangat mudah. Tolak seperti biasa. Jadi jawapan yang terhasil adalah 25 saat. Soalan berikutnya, 6 minit 50 saat tolak 4 minit 20 saat. Baik, murid-murid perlu tulis nombor mengikut unit minit dan saat. Baik, 50 tolak 20, jawapannya adalah 30. Manakala 6 tolak 4, jawapannya adalah 2. Maka 2 minit 30 saat. Lima belas minit 40 saat tolak 20 saat 9 minit. Baik, susun nombor mengikut unit minit dan saat. Seterusnya kita akan tolak seperti biasa. Langkah yang berikutnya, 15 minit 20 saat tolak 9 minit. 20 tolak 0, jawapannya 20 saat. Manakala 15 tolak 9 bersamaan 6 minit. Maka jawapan yang terhasil adalah 6 minit 20 saat. Soalan berikutnya, 32 jam 55 minit tolak 15 jam 30 minit. Baik, kita akan tolak satu persatu. 32 jam tolak 15, jawapannya adalah 17 jam. Baik, kita akan tolak dengan 30. Baik, 55 minit tolak 30 minit, jawapannya adalah 25 minit. 17 jam tidak tolak apa-apa, maka kita turunkan 17. Maka jawapan akhir adalah 17 jam 25 minit. Terima kasih kerana menonton. Semoga perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Jom subscribe channel Cikgu Kai. Terima kasih.